ambil wuduk baru dengan niat angkat hadas kecil atau mengangkat wuduk. Okey. Ambil wuduk baru dengan niat angkat hadas kecil atau mengangkat wuduk. Okey. Ni okey, pandai soalan ni, masya-Allah. Mantap soalan ni. Okey, soal dia punya masalah dia ialah kita ni sebenarnya masih ada wuduk. Cuma kita ragu-ragu batal ke tidak. Maka wuduk yang kita ambil itu dikira sebagai wuduk yang baru. Tajdidul wuduk ataupun hukum wuduk itu hanyalah sunnah. Dapat pahala dia pergi ambil wuduk semula itu. Jadi boleh ambil niat macam mana, kita niat macam biasa pun tak ada masalah. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala, macam biasa pun okey, tak ada masalah.